saya sudah buat laporan polis berkenaan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menandatangani satu perjanjian dengan Amerika Syarikat. Ya, perjanjian itu sebenarnya tidak sah kerana dia bukan satu orang saja yang mewakili Federation. Federation Malaysia ni memerlukan empat bahagian, iaitu yang di-Pertuan Agong dan Dewan Rakyat dan Majlis Raja-Raja. Tapi yang ni dia tak buat. Jadi dia buat satu kesalahan. Lagipun perjanjian ini bila disemak terdapat 400 muka surat. Dalam 400 muka surat itu yang tak dikemukakan kepada orang ramai, terdapat banyak klausa-klausa yang menyebut bahawa kuasa negara kita sudah diserah kepada Amerika Syarikat. Iaitu apa juga yang kita nak lakukan mesti rujuk kepada Amerika Syarikat. Dan mereka yang akan menentukan sama ada boleh ataupun tak boleh perkara itu dilakukan. Jadi kita serah kuasa kita kepada Amerika Syarikat. Berkenaan dengan status Bumi Putra, memanglah tak ada disebut tentang Bumi Putra, tetapi segala perjanjian ada kaitan dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat ini melibatkan keistimewaan yang diberi kepada peniaga Bumi Putra untuk berniaga dengan Amerika Syarikat. Segala keistimewaan yang diberi kepada Bumi Putra tidak boleh dikenakan kepada barangan import ataupun dagangan Amerika Syarikat. Jadi ternampak kuasa Amerika Syarikat itu sudah sampai ke tahap mereka menidakkan kuasa istimewa ataupun syarat istimewa yang diberi kepada Bumi Putra. Sebaliknya mereka berhak mendapat apa juga layanan kepada Bumi Putra